Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okey, hari ini kita akan masuk bab 5, bab baru, iaitu gerak balas dalam tumbuhan. Okey, dan untuk topik ini kita akan fokuskan kepada jenis gerak balas yang berlaku dalam tumbuhan. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu kita punya standard pembelajaran bagi topik 5.1 ini, iaitu memerihalkan jenis gerak balas dalam tumbuhan. Okay, ada dua jenis gerak balas dalam tumbuhan, iaitu tropisma dan gerak balas nasti. Okey, seperti yang kita semua dah tahu, salah satu ciri organisma hidup adalah bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, tujuannya adalah untuk mengekalkan kemandirian spesies ataupun kemandirian hidupnya. Okey, ada dua jenis gerak balas yang terdapat dalam tumbuhan, iaitu gerak balas tropisma dan yang kedua adalah gerak balas nasti. Okey, kita tengok dahulu ciri bagi gerak balas tropisma. Okey, yang pertama, gerak balas ini adalah kekal dan ia dipengaruhi oleh hormon. Okey, gerak balas tropisma dia berlaku secara perlahan dan kita tak nampak dengan jelas. Okey, dia bergantung pada arah rangsangan. Okey, untuk gerak balas tropisma dia ada dua. Satu tropisma positif. Satu lagi adalah tropisma negatif. Okey, untuk tropisma positif, okey, gerak balas itu adalah ke arah rangsangan, bergerak ke arah rangsangan. Okey, manakala untuk tropisma negatif, okey, gerak balas itu adalah menjauhi rangsangan. Okey, kita tengok contoh bagi gerak balas tropisma yang pertama, iaitu tigmo. Okey, tigmo. Tigmo ni merujuk kepada sentuhan. Okey, contoh bagi gerak balas tigmo tropisma adalah sulur paut. Okey, sulur paut ataupun tendrils. Okey, ini adalah sulur paut, struktur sulur paut. Okey, sulur paut ni dia akan berpaut pada objek. Okey, tujuannya adalah untuk membolehkan tumbuhan mendapat sokongan untuk mendapatkan sumber cahaya matahari. Okey, gerak balas yang kedua bagi tropisma adalah geotropisma. Okey, geotropisma, Okey, geotropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap tarikan graviti. Okey, kalau kita perhatikan dalam gambar rajah ni. Okey, pucuk. Okey, ini pucuk. Okey, ini adalah akar. Okey, pucuk menunjukkan gerak balas geotropisma negatif. Dia menjauhi graviti ataupun tumbuh melawan arah graviti ke atas. Okey, manakala akar pula tumbuh ke arah graviti, ke arah bawah. Okey, jadi ia menunjukkan geotropisma positif sebab dia mengikut ataupun mendekati arah rangsangan, tumbuh ke arah rangsangan. Okey, pucuk dia tumbuh menjauhi rangsangan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, matahari cahaya ni berada di atas. Jadi penting untuk pucuk ni tumbuh ke arah atas untuk mendapatkan sumber cahaya matahari bagi menjalankan fotosintesis. Okey, manakala akar dia tumbuh mengikut arah graviti. Okey, kenapa? Sebab biasanya kat tanah memang ke arah bawah. Okey, jadi akar ni dia akan mencari sumber air yang berada di dalam tanah. Okey, tengok dalam gambar rajah ni, pokok ni walaupun kita tanam dia secara terbalik, okey, bahagian pucuk ni dia tetap tumbuh ke arah atas sebab dia nak dapatkan lebih banyak cahaya matahari. Okey, hydrotropisma. Hydro adalah air. Jadi hydrotropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey, kalau dalam tanah yang memang sedia lembap, okey, akar ni dia akan tumbuh straight sahaja ke bawah. Okey, tetapi bagi tumbuhan yang berada di kawasan yang kering ataupun di dalam tanah yang kering, okey, akar ni dia akan tumbuh ke arah yang ada air. Contoh kat sini kan dalam gambar rajah ni. Okey, arah sini ada air, ada sumber air. Okey, jadi akar ni dia akan tumbuh mengikut arah air ini. Okey, seterusnya adalah fototropisma. Foto merujuk kepada cahaya. Okey, jadi pucuk. Okey, pucuk. Okey, dia menunjukkan fototropisma positif sebab dia
tumbuh ke arah cahaya. Okay, next adalah kemotropisma. Kemo merujuk kepada bahan kimia. Dan untuk kemotropisma ni dia boleh jadi positif dan boleh jadi negatif juga. Okay, contoh kat sini, akar tumbuhan menunjukkan kemotropisma positif terhadap garam mineral yang ada dalam tanah. Sebab garam mineral ni diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Okay, dan akar tumbuhan boleh menunjukkan kemotropisma negatif terhadap bahan kimia seperti racun. Okay, seterusnya adalah gerak balas nasti. Okay, ciri bagi gerak balas nasti. Okay, dia berbeza dengan tropisma tadi. Okay, gerak balas nasti, tak semua gerak balas nasti merupakan gerak balas pertumbuhan. Okay, berbeza dengan tropisma tadi, dia merupakan gerak balas pertumbuhan. Okay, dan gerak balas nasti ni dia berlaku dengan cepat dan jelas. Biasanya kita boleh nampak perbezaannya. Okay, dan kebanyakannya tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Okay, kita tengok gerak balas yang pertama iaitu fotonasti. Okay, foto adalah cahaya. Jadi gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okay, contoh kat sini sama macam dalam buku teks awak. Okay, bunga ros Jepun. Kalau ada mak awak tanam boleh tengok lah. Okay, bunga ros Jepun dia kembang bila waktu siang, bila ada cahaya. Bila dia terima cahaya, dia akan kembang. Okay, tapi bila waktu malam, dah waktu kurang cahaya, dia akan menguncup. Okay, itu kita nampak dia punya perbezaan dengan jelas pada sela masa tertentu. Okay, yang kedua adalah seismonasti. Okay, ini adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan mekanikal. Okay, seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan. Biasanya dapat dilihat pada daun, pada stigma dan pada stamen. Okay, contoh kat sini adalah pokok semalu. Okay, pokok semalu ni kalau kita sentuh ke ataupun kita terlanggar ke ataupun terkena titisan hujan ataupun ditiup oleh angin yang kencang, okay, kita akan nampak dia punya daun tertutup. Okay, next adalah niktinasti. Okay, niktinasti adalah gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap gelap. Okay, contoh kat sini daun pokok petai belalang. Okay, dia menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka pada waktu siang. Kalau ni waktu siang kan. Okay, waktu siang kita nampak dia punya daun ni macam daun semalu. Dia macam terbuka. Okay, pada waktu malam dia akan sedikit menguncup. Okay, next adalah termonasti. Termo ni adalah suhu. Okay, jadi termonasti adalah gerak balas tumbuhan. Okay, gerak balas ritma sirkadian ya, gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Okay, contohnya adalah bunga tulip. Okay, bunga tulip ni dia akan kembang mekar bila suhu sedikit meningkat. Okay, dan dia akan menguncup bila suhu menurun. Okay, seterusnya adalah tigmonasti. Okay, tigmonasti adalah gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Okay, dan biasanya kita nampak dengan jelas pada tumbuhan karnivor. Okay, contoh kat sini adalah perangkap lalat Venus. Okay, bila serangga ni dipijak daun yang ada pada struktur perangkap lalat Venus ni, dia akan ada getaran di situ. Okay, bila ada getaran, okay, dia akan menyebabkan pokok ini tertutup. Okay, untuk memakan serangga tersebut. Okay, jadi itu sahaja untuk subtopik gerak balas dalam tumbuhan. Jadi cikgu harap awak dapat bezakan antara gerak balas nasti dan gerak balas tropisma. Okay, dan sebagai latihan yang ni cikgu nak minta awak buat perbandingan antara gerak balas nasti dan gerak balas tropisma. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.